Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kami ni dari IPG KRI datang nak interview sikit lah. Ya, selaku tukang buat program Masjid JPKK Kampung Palang kan. Jadi ini sediakan beberapa soalan lah untuk temu juga dan untuk melancarkan keputusan pada hari ini. Saya rasa elok kita gunakan temu kita pada hari ini. Baiklah, soalan pertama kami nak bertanya kepada Pak Jah, macam mana asal-usul nama Kampung Palang yang ketiga? Asal-usul Kampung Palang? Kalau cerita daripada batu biru dia, asal Kampung Palang ni Palang pun air kering. Ada Palang di belakang sudah sini. Ada Palang. Kalau ikan itu Palang. Dia sebab situ air ni takung situ. Dia lebih air Palang tu di laut. Tapi sekarang ni memang musim terkejuh tu. Kalau hujan lebat tu nampak Palang tu kan. Dia cerita batu biru ni lah. Yang kedua, adakah terdapat beberapa kisah atau peristiwa legenda yang dikaitkan dengan perubahan Kampung Palang? Legenda masuk? Masuk Kampung Palang ni ada legenda tersendiri. Okey. Yang ketiga, siapakah individu atau keluarga terawal yang meneroka atau membuka kawasan Kampung Palang? Macam tu memang dia tak tahu. Anggaran Dulu pun ingat kot, tapi ingat lain tak ingat mana. Dulu ada orang cerita siapa dia asal-usul buka ni. Tapi dia ni banyak ingat tahu. anggaran tahun payah lalu. Tahu pun tak ingat mana tu. Jadi kurang Sebab dia lama tu kan. Kalau selama Merdeka ni. belum merdeka tu. Belum merdeka tu. Kalau ikut jaga tu sebelum merdeka. Apa ni wujud kan. Tahun 40. Sebelum 40 harga. Sebelum 40 harga. Tengok ambus kalau ikut itu Londoh itu dalam tahun 40. Dia tanya orang murah dia kan. Dia tengok ambus gitu. Ni benda tu bawa ke kampung tu maknanya sebelum tu lagi. Dia sebab tu ni tanya duduk sini banyak kan waruh dia gitu, maknanya dia lari jauh lah. Kan gitu, ada kaliang tu. Dulu kita ada dengar lah cerita orang dulu sini lah. Dia kata air laut dulu jauh. Memang jauh. Dan makanya tu apa katakan baru gigi air. Belum berlaku kisah ni. Kisah ni baru lagi. Orang sekitar dia tahun ini. Sebelum tu memang jauh kan. Mana pada bola boleh buat pada bola tu diikuti pada bola. jauh lagi. Jauh. Memang wakaf pun ada patah perkampung lah. Patah ni pun ada. Sekarang ni sebelah jalan. Dulu rumah ada. Ada rumah. Tahun kurang. Air panas dulu tu. Air korang air dulu. Air ni. Pakistan ni tak berlaku. Tapi jauh secepat selepas pada airport. Kisah ni akan berlaku. Kita sebab air laut kan. Dia setahun-setahun tu dia makin tinggi. Kalau air laut dia makin tinggi. Terima hakikat. Memang benda tu akan berlaku kisah. Tapi yang percepatkan kisah ada. Satu. Sebab siap airport, mereka kata ni apa? Daripada patah terjembang sampai telefon. Apakah pekolang
Ni siapa ke laki-laki tu. Ya. Dia waktu dia Akisang tu. Akisang kena airport. Tu ya. Tak ketara sangat lah. Tadi pasal dalam geografi ni kita nak pergi pasal ekonomi. Ekonomi. Yang utama penduduk kampung ni apa? Dulu memang nelayan. Dulu nelayan. Sekarang ni campur. Nelayan ada. Kerja jabatan kerajaan tu. Yang campur lah pekat anak ni banyak kan mana baka daripada mok nelayan tu kurang lah. Bukan kerajaan. Jadi kalau ikutkan dulu memang ramai nelayan. Nelayan. Memang jenis duduk patah ni memang nelayan. Banyak Pertanian. nelayan. Pertanian tak boleh tanah sini tak? Sini pertanian tak ada. Ada kelapa tu. Pertanian ada. Tak lagi kurang nelayan ni. Nelayan ni. Kalau tengok perahu lah. Perahu dengan bot dulu memang banyak. Sebab dia bot dulu. Dia ilabuk. Labun laut. Memang banyak. Macam sana dulu memang dia ni. Memang ada lah zaman. Memang ambil hidup ni daripada zaman sampai ke zaman Melayu. Mana perubahan tu kita boleh tengok. Daripada pergi sekolah Fitri Mesej, Posek, ada ni budak pergi sekolah 5 minggu. Kelas gitu. Boleh tengok lah. Jadi kalau kedai pasar ikan ni depan ni kan ada kat kereta ni. Lama dah lah. Basah tu? Tu dalam sekitar 5 tahun ni. Bukan payah dulu. Sebab dulu dekat sini ni sebuah 2 buah kedai sini. Sekarang tinggal di sebuah. Dia ni pun tuang lain dah. Tu temurung apa di Mana kedai ucik tu pekat tuang sah tak ada. Anak-anak duduk lain. orang lain dah. Ni orang lain. Bukan. Tapi tapak yang sama. Rumah yang sama. Cuma dia besar. Sebab sini kalau tanah kat atas tak daripada rumah dia tu sampai ke menunjukkan tanah orang lain. Menupang lain. Di sewa. Jadi pindah lagi tu menupang. Kita institusi itu Siap lah pada. Institusi. Bilakah sekolah pertama dibuka di sekitar Kampung Kodam? Kau dah rendah dengan Lipuk tu. Muhammad Liput. Tadi pukul 6. Tapi dia ingat ambil tahun 41 ke 40 gitu. Ingat ambil. Siapa kata tengok? Pengasah dia dulu tu untuk mula lagi. Mula. Untuk mula lagi. macam festival penting macam banjir besar sini. Banjir besar ada. Ada. Sini tak ada banjir besar. Sini yang berlaku yang paling teruk sekali kisah. Kisah. Banjir yang berlaku. Banjir dekat belakang tu pun dalam setahun 2 ni baru banjir. Sebab kerana tanah baru, orang tua tak ada, jadi anak-anak dua masing-masing. Mana pembeli tu tambah. Jadi semua tanah pagi apa tu ada. Cepat tak ada air tak ada. Jadi air tu atau belakang ni tidak banjir. Di sini memang kalau banjir air laut lepas. Air laut lepas situ tu. Tapi tak tahu lah. Satu sampai sini air laut daripada Akisah. Tu tangga patah lalu tak tahu lah kalau datang. Apa perubahan yang Pak Yan nampak selepas sebelum mereka tak apa ni? Hari lah. Ada perubahan lah. Dulu tak ada hari ni tak ada. Dulu rumah tak ada.
Mana tak batu tu jangan sangat. Dulu tak batu. Batu sekepis-sekepis sosok kan. Dulu tak batu. Tak beli dia tak batu. Mana ada biji sikit tak batu ya. Batu tu mari lagi ni. Ada belakang lain ni. Batu tu hanya orang beli melalui cokak. Tokak. Bukan cokak orang ni. Dulu tanpa dajak orang sol. Melalui cokak. Ini cakap raya dulu. Ini sistem pengangkut petang dulu. Sebab ia sekitar ni Batu Akik dulu. Ia pusat Pelabuhan. ia ke bandar lah. Dulu. Zaman dulu. Dia situ tempat ponggah barang ke apa. Dari biasanya daripada Thailand. Mana Thailand ni orang petani orang Yala tu yang negeri lama. Bukan. Sepanjang kau yang duduk kampung ni nama dia ada tak macam seorang siapa lah dia sebagai orang ingat pahlawan ni Ada yang mati tu. tapi ada lah Ada lagi. Tapi awak sejarah buat dulu cari sejarah kat Pekolang dia ni Waslang Abdul Hamid. Dia lebih daripada nama panel dia Lambayu. dia ni pakai ke apa? Dia bekas sesuatu akhbar Wan Mustari betul. Mokok dia anak watang sini. Itulah. Mok dia ada. Mok dia banyak. Ingat tamak tu dia boleh cerita dia. Mungkin di sini ke? Mungkin di sini Mok dia duduk kampung Kalamalah. apa jasa lah ni jasa you ke apa kampung Dia dah ada dia sekarang ni peceng gitu. Dia tambah bebas gitu. ni dulu sebagai wartawan je lah Sebab di sini kampung ni mak kena apa nama? Sudah menghilang ke? Mak Kila Palawang. Ini Dia ada tu yang ada sahabat dia tu Abu sudah tu Mak Kila pun tidur. Dia tidur. Dia lagi tu Oh ya tahu tak? Masjid ni sejak bila je dah ada? waktu tak tahu lah tapi lama lah. Mana dah? Berapa kali berubah dah plastik ni. Daripada pagi batu pokok, pagi batu ada ni dia banyak berubah lah. Kalau itu kan masjid ni dulu ke sekolah ni dulu? Masjid dulu. dulu orang belajar ikut masa sekarang ni lah. Pondok sini ada dulu ada situ pondok. Ada pondok Ajimah. Pondok Ajimah. Dia ada pondok. Aku pandang lagi kan? Di Kolang ni siapa ke Kono tu tepung. Kono tu tepung. Atau depan tu Kono ada sipang di Kolang. Tu Kolang. Kolang tu siapa ke tali air. Siapa ke tali air ada tali air. Ada getok pendek, jabat tangan pendek tu. Kolang tu. Betul ni. Betul tu. Kat kubur. Kat kubur. Tu Kolang. Dia alur tu. Siapa alur? Dia kapal Kolang. Tapi Kolang bukan duduk galuh tu, Kolang duduk sini. Kolang ni. Kolang duduk sini. Kena nama Kolang sini. semangat kejiranan kawasan Kolang ni kan ada banding dulu dengan sekarang Ini dekat ni kalau Kota Woyong so. Kalau itu kami Kota Woyong kan itu awal batu ke dalam. Kalau dulu rumah so.
Gotong royong semua. Ah. Kalau kakak ibu, kakak amu orang cek tu ada 70-an. Lama semua. Amal lah. Dia semua. Boleh hanjur rumah daripada dalam tu berdua. Baik. Sampai. Nak tahu apa? Mana boleh semua gotong royong. Gotong royong dulu memang ramai. Gotong royong masjid ke apa ke ramai. Udah ramai. Sekarang ni ada. Katakan sini kalau macam orang kahwin kan, ada kok aktiviti merewang gitu. Merewang ada. Dulu ada lah. Dulu ini awal 80-an tu ada. Timbul catering ini Senyap gitu. di 80-an tu ada. Ada rumah dia kekal begitu. Macam dia rumah meluap dulu, kamu kekal. Rumah kalau jenis meluap rumah ni memang boleh kekal. Tapi tak bilangan. Sekarang tak bilangan. Dulu boleh katakan semua gitu. Kedua dia ada catering dia juga lewat. Kalau ini ayam mewah ni ada. Susuh lah jadi. Kemudian asas di sekitar kawasan Kuala ni kan macam jalan tahu. Elektrik ni bila penduduk boleh rasa lah. Rasa. Ambil rasa ni nak ambil tu ambil lambat tahu. Kamu ada tu. Kalau sampai Merdeka. Tapi dah letak ni tiga. Waktu tak tahu. Tak tahu. Dia sebelum tu waktu kata memang tanah gini, dalam tanah gini. Tanah kalau bah lah, bah ada. Dia tahu sampai di itu tunggalnya, nanti kalau sampai di sana. Ya, bah ada jalan tu lepoh new, satu bangka, api jalan, dari jalan pasir. Sebelum ada jalan. Tapi saya ingatnya ambil tahun 70-an, awal 70-an sebab ambil 67. Saya ingat ambil tu jalan tu. Walaupun berlubang, berlapuk-lapuk air tadi. Tak lama ambil tolong tu. Ambil tu kan, baju yang air tu. Lalu dia apa? Kerana jalan tu berubah-ubah. Ingat seluk di sekolah haji. Oh ya kau ni lah. Kalau itu. Kalau menengah di biasa tu di Kampung Malah je tu. Rumah ke lah. Kampung Malah je tu. Sekolah Sukumizang sekarang tu. Maknanya kalau orang ada belanja besar sikit, sekolah yang baik tu. Sekolah rapi. Kalau belanja, Kampung Malah. Dia dari Singapura kan ni. Dapat. Dia sekolah kerjaan. Kita ada penyelenggaraan. Orang yang boleh pergi. Orang ada penyelenggaraan dia. Lelaki. Jauh. Dia pendidikan sama. Dia atas kita atas kerja sama je. Jadi marah ni pengendara. Maknanya suara lelaki ni randol sikit. Yang ada kita pun itu je. Kalau sistem sekolah dulu dengan dulu dia sekolah mengepah. Kalau jenis tu sikap susah nak basikal. Lagu sekolah menengah tu baru belajar nak basikal di sekolah basikal. Tahun 74 je ini dah Apa ada ataupun tradisi kampung korang ni yang ada
Dia kontinuasi juga hingga Senin. Ada cuti tu ada. Sama mata. Cuma pun bau kan. Kalau ada dia tak tahu. Kalau ada ni mau pakak tu. Gitu. Kau ni orang ni tak dapat. Makan dia tu lah. Siapa ada? Kita tak boleh siapa ada. Kalau lama Ada tak payah rasa dulu orang main permainan profesional ni. Bila ni pupuk tau. apa pun. Apa pun mana? Kalau kapal ni dekat muda dulu boleh jatuh. Dia susun tank. Lepas tu dekat. Bola. Orang boleh panggil kata 15 belak. 10-12 belak. Apa tak disusun? Dia ada tukar dia. Dia macam model ni lah, bowling orang ni. Kan? Macam ni, balik selipar. Macam boleh lipat disusun balik. Macam boleh lipat. Tapi tank disusun ni tinggi. Oh bukan 10 gitu ya. Naik ni. Kena molek tu. Tak siapa kalau sikit buah atas. Mak suti atas. Kena tu tak siapa. Ini kena tinggi. Kena main sikit ni. KL. Bayang lah. Kalau kita baling tu. Di baling ni bola tani tu. Baling tu. Suti. Tak keluar. Dalam gitu. Suti je. Nak ambil suti nak ubuh. Memang kalau kejut ke bola lawang mari tu, maksudnya bola mati kan. Cara tak beru balik kali. Sesuatu balik kan. Ni suti. Bola cetak. Kerana bagi bola cetak. Kalau main hari tu banyak. Ada masuk. Dia ni kita main kalau skopok atau main wawa pepek. Mainan ni. Wawa pepek ni dia bagi apa tu? Kalau bagi tu kalau dia mana wak kalah tu jadi timur dah. Dia ingat tak ingat? Dia kalau kita ni kerja 2 orang sini. Awak datuk ni dia masuk. Dia ada nyanyi juga. Kita dulu bala bekerja tu cak lalu. Lepas tu ikut kita nak saut siapa ni? Saut tanya. Apa ni? Apa dia ni? Pagi pula. Pagi kalau tu masih kek. Tak ada orang tu. Ada batu metik kayu. Aku main nak panggil metik. Metik kayu. Dia kayu buat lubang. Untuk kayu metik. Main dia tu. Lama ni. Main lagi dah. Getuh. Main getuh duduk atas kandang. Pakai buat lapu. Tadi pakai buat lapu. Memang mainan dulu awalnya. Main tu. Kalau orang cakap benda tu dapat kali main tu. Tak gambar orang ni. Tu nusuk. Tu jin. Itu memang banyak mainan dulu. Kalau dalam semua dulu ada tak pun. Siapa semalam ada. Dulu tak aku undur lipat aku malam-malam. Gitu. Memang tak ada lah. Nak cari sikit nak tu. Ada. Memang tak ada. Ada pun tandus perahu cari. Ada dulu ni. Mereka adik-beradik dia main nusuk daun rumah. Aja kau budak-budak awak jadi ngasuh adik-beradik ni. Dia main dia adik-beradik. Dia main. Diri dia kalau caji dia kaya dia main betul.
Tidak ada telefon. Oh, kalau janduknya telefon. Oh, pandai. Betul dah. Tapi era tu dah ada telefon. Sebelum tu kurang. Belum wujudnya telefon. Di zaman telefon ada public phone tu ada. Ada tak ada. Ada yang biasa lah. Tapi kalau panjang tu memang patah tu. Kalau geng kalau panjang tu memang panjang. Susu kalau panjang musim kalau panjang. Ada asal ni. Kena ke tak kena kalau panjang tu? Ada tapi masih suka. Ayu tak suka. Ayu buat. Suka raya. Kalau panjang. Tapi sekarang ni memang betul kau tu. Dia nak suka. Memang kalau suka ayat memang betul pula. Kalau ambil dia buat tamu. Jadi ambil air keluarga tu mainan suka semua dia kata Islam kami tutup hati bapak ibu adalah ayat itu nostalgia lama tu masuk ke ya dekat ambil mana kampung kita kampung yang dekat dengan laut kan. Macam permainan wow tu kan tak? Jaga. Itu pernah buat tandingan. Sekarang ni kaki-kaki buat tak ada. Tapi kalau kampung sebelah gos sekolah ni memang dia ada umur tandingan. Sebab dia ada pada bola. Ada. Kali seni ada orang berseni membuat kapal seni. Sini ada. Dulu kalau buat dulu, dia ada awak pementasan lama. Apa tak dulu? Awak pementasan lama. Ada tajuk ni. Mungkin itu kita tengok seru. Itu dia mana? Tarian mana? Ada. Betul. Ya ada dah tulisan. Kalau jalan ni tak lain kan nak rasa ni. Kenapa? Harapan Pok Ayah ni sebagai manusia kerana sejarah dan warisan ni nak tukar hingga generasi akan datang. Pak warisan. Sudah. Jadi tu nak cari orang yang boleh meneruskan warisi dengan tutur jadi perubahan dari setahun ke setahun tu rasa susah. Please remove card. Jadi kalau untuk apa nasihat raya anak muda kan memperkenalkan tradisi. Anak muda pun tak amal tu. Itu biar dia yang Pok Ayah. Anak muda tak amal. Sebab dia kampung ni dia banyak dah beli juga. Sebab tengok rumah-rumah lain ada tau. Banyak ni. Yang mari ni generasi baru. Orang beli tanah buat rumah. Jadi bukan orang Asia sekolah. Banyak begitu. Anak-anak kodang ni beli juga. Kalau di Kuala dia beli rumah ada dah, mak pok ada. Dia dah ada keluarga dah. Maknanya dia beli juga ada keluarga. Ada tak? Banyak boleh yang doa sekarang ni. Memang
Belakang pun banyak. Sekarang tu ada dia punya ni betul. Ni macam ni. Ada kan betul betul. Dia tinggi. Ini dekat. Saya air ada. Ni ni. Jadi ni yang ada tanah awak pun dia ni. Tuan ada kapong. Tuan dah. Tuan tanya ada. Jadi nak cari orang kapung ni tak boleh lagi duduk sejik. Sejik pun capur je. Tak terkuasa pun capur. Pandang apa orang ada mana tempat kami memang itu sebelum kami ambil dari tempat lain tempat ada buat makan je ada tau kalau dulu kandang apa tak perlu tu ada berapa orang itu 3 orang 3 orang kalau orang lelaki ada 2 orang salah 3 orang pok orang kata pok imbang orang ayam ada pakai imbang ni kata tua begini kalau boleh tak kalau boleh pun pok ni kalau pok beli ulat tapi ni nak kau dia kondang ni aku tahu sebab pok ni dia dulu kerja ngata tau dia balik sini dalam tahun setengah tu dia adik ni duduk situ abang dia duduk dulu kenapa dia duduk dulu sebab sini banyak ke tanam lepang jadi masa-masa di sana duduk tanam lepang lepang tu kalau tak lalu baju kat Ono air belakang Ono tu cuma tanam lepang lagi tanam orang lagi banyak begitu ada orang boleh bilang rumah di Kolang ni dengan rumah banyak tapi penduduk asal ada yang kecil awak orang duduk pun bukan orang ini tu kau ada ni kan ini mana dia tapi memang dia pun dah tahu kau tanya dia tak apa ni tu alamat bos jambar alamat tulis alamat bukan Kolang tulis Banggu lah so tempat persinggahan Waalaikumsalam. Kami dari PG Kampus Datuk Azhari Ismail. Jadi ajak kami datang sini untuk temu buat Encik Azri berkenaan dengan kampung. Sebelum kami start kami nak tahu bila datang Encik dulu. Okey. Nama saya Rozi Kesidik. Berusia 53 tahun. Bekerja sebagai pegawai bomba di Balai Bomba Dampak Terengganu. Mempunyai seorang isteri dan 6 anak. Berumur 53 tahun. Tahun 1970. Asal sini lah. Lahir sini tu besar sini dah bekerja tua lah. Baru saya bawa adik bagi saya dulu. Soalan yang pertama, apakah pekerjaan utama penduduk kampung pada masa dulu? Masa dulu majoriti kita berada di pantai, majoriti penduduk sini nelayan lah. Nelayan yang ada dalam 5% atau 10% tani lah, sawah padi ya. Asal. Sebab tu dia banyak baru. Paya kan? Paya. Tapi banyakkan dulu kita macam orang tua dulu macam agak ayah mak buat padi banyak padi umum, padi bukit kan. Ada tak macam perusahaan-perusahaan macam jual-jual kudu ke? Ni untuk zaman mana ni? Zaman 50-an ke 40-an ke? Zaman dulu kalau kawasan Patan ia lebih fokus pada untuk buat ikan kering lah. Ikan kering budu ada lah. Sebab bila melibatkan perikanan dah mesti ada ikan bili. Ikan bili, ikan kering, lepas budu, belacang biasa lah. Apa-apa penuh Allah Akbar.
hilirang kepada orang dia. Dia kata sapingang dah. Sapingang bagi nelayan ni hasil dia ikan bilis ni kita kering. Ikan bilis kita buat ikan udang baring kita buat ikan bilis buat budu, udang baring kita buat belacang gitulah. Jadi kayaknya kalau ikutkan zaman dulu makanan utama kawasan sini makanan laut lah. Mana laut? Dia bukan makanan laut, dia macam makanan tu nasi. Ada makan asasi nasi tapi laut utama lah. Laut utama dari laut lah. Ikan lah. Ikan sotong gitu lah. Satu lagi, cara tradisional masyarakat Kapur ni menjalankan aktiviti ekonomi seperti ikat ikan, menawar getah atau niaga kecil-kecil. Benda bagi? Cara tradisional. Tradisional macam zaman dulu, banyak kan kita nelayan tradisional lah. Kita keluar dengan zaman kata, saya pun masa tu budak lagi macam arwah ayah laut sini. Kita keluar dari pagi pakai layar lah. Pakai layar, balik pun pakai layar. Balik kata kalau pagi ni kita biasanya nelayan akan keluar selepas subuh lah. Pada akan balik dalam lepas zuhur akan balik lah. Lawa getah ni masa patah memang takut lah. Abang kita ni banyak kan dulu di kawasan ni dia hutang ni. Hutang. Dia bukan kawasan ni hutang. Dia banyak kan dulu dia pernah patang, pernah patah. Ni ke tempat saya ni hutang ni. Sana. Belah patah. Belah kapal kolang, kapal tengah tu dia pernah patah dia duduk ramah situ. Sebab dia bila naik ke atas sikit ni hutang. Asal hutang ni. Hutang. Maknanya kita kata kalau orang kata mula-mula orang mari dalam tahun 40-an tu memang sini 5 ada lagi lah. Jadi orang lebih tupu pada pasal patah. Dulu zaman saya budak-budak pun memang tempat tu ada berlaku situ. Dengan kedai, dengan cukup. Sekarang ni dia baru dia naik ke darat. Padahal ni darat ni ke darat. Dulu memang orang tupu ke patah lagi. Soalan dulu pasal institusi atau peristiwa penting. Bila sekolah pertama dibuka di kawasan ni? Sekolah pertama rasanya dalam tahun 40-an kat sini. Sekolah menengah, sekolah kebangsaan Batu Ipuk lah. Sekolah mula-mula tu. Rasanya lah dalam 40-an juga rasanya. Tu bayar berapa tahun berapa? Dalam 40-an lah. 40-an. Sekolah mula-mula lah tu. Sekolah mula-mula dalam kawasan Batu Ipuk mungkin tak awal, sekolah tak awal lah. Sekolah tak awal. Lepas tu baru ada sekolah-sekolah baru, sekolah-sekolah yang mengikut. Lepas tu barulah ada tempat pengajian. Lah, tapi kalau kuasa lepas kita yang awal. Seterusnya pernah berlaku macam kisah atau banjir dekat kawasan ni? Dia untuk banjir, okey macam kita kata banjir bawah merah dulu, bawah merah ni kita kira kata dia boson kita Terengganu lah. Untuk banjir ni kuasa patah dia risiko untuk banjir memang kata tak ada. Sebab macam mana? Bila hujan ni kuasa pasir ni akan serak. Cuma bila orang kata untuk banjir besar memang tak ada lah. Sebab satu lagi kita ni masa dulu banyak air. Cuma air akan turun ke paya. Dan paya ni air akan mengalir terus ke Mengabang. Tahu Mengabang? Mengabang. Dekat UMT tu kan. Dia akan salur keluar ke laut balik. Tapi kuasa patah memang untuk banjir memang tak ada lah. Dan macam kisah start kisah semasa pembinaan airport tu. Kisah dalam tahun berapa ya? Dalam tahun 2000 rasa. Rasanya kisah ada tu baliklah kalau balik itu pembinaan airport tu kan. Mana kisah tu start daripada pembinaan airport tu lah. Sampai sekarang ni tak selesai yang ni. Untuk seterusnya, apakah perubahan utama yang berlaku di kampung ni sejak selepas daripada dulu sehingga sekarang lah? Perubahan. Perubahan dulu. Okey, masa kita kecil dulu perubahan yang paling ketara dengan sistem lah, ada orang kata dengan sistem jalan raya, perbekalan listrik, air.
Dulu memang zaman saya budak-budak dekat dalam rendah kalau rendah tu lagi. Untuk api kereta elektrik lah memang tak ada lah. Kita hidup dengan pelita je lah. Lepas tu kita dah banyakkan hidup dengan pelita. Lepas tu untuk minum air tinggal lagi lah, tak ada air satu memang tak ada lah. Air satu pun baru lagi. Lepas tu dari sikit demi sikit pembangunan naik dari jalan raya. Lepas tu pendapatan ni makin lama makin ramai. Dari hutan kita jadi pendapatan itulah. Tapi kita tengok ada sekarang ni tahun 2025 kita tengok macam mana kepadatan penduduk kawasan ni memang kita kata memang padat. Dia kata dengan pusat pengajian dia, dari tak ada pusat pengajian, dari IPG, Mata Nusa Mara, kita kata di Indonesia, UMP. Jadi kita tengok, jadi saya pun asal dari sini, kita tengok macam mana perubahan tu demi sikit. Dan terbaru sekali Hospital Indonesia kan. Itu apa kata pembangunan dari sikit demi sikit. Dari tak ada apa sampai sekarang ni macam ni. Selepas mereka ni jalan raya elektrik ni sebelum tu Sebab mereka ya. Sebab mereka saya rasanya kita merdeka tahun 1957. Saya masa tu dah belum lahir lagi. Saya rasa masa saya berumur dalam 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun memang tak ada elektrik lagi masa ni. Tak ada elektrik lagi. Saya rasa elektrik dah saya berumur dalam 7 tahun ke 6 tahun, 7 tahun baru elektrik lagi. Mana kita tu membesar dalam keadaan pelita lah. Pelita. Lepas tu kan macam air satu berkandang air ni memang baru lagi lah, baru sangat lagi lah. Kita lebih hidup dengan air lagi lah. Pengangkutan dulu ke sekolah naik apa sih? Tak ada. Ya, dulu masa saya bersekolah tahun okey saya mana 72. 7 tahun 80-an kita jalan kaki je lah. Sekolah menengah sini dekat je. Lepas tu untuk sekolah menengah, saya sekolah menengah tahun 85 saya sekolah dalam 85 naik basikal. Dan bah tu masa tu ada tapi sedikit je. Sedikit saja. Masa itulah. Tapi banyak kan kita lebih pada basikal. Kita masuk pada ni pak. Kita pun nak tahu. Okey, menurutnya semangat kejiranan nak banding sama dusun ni macam mana? Ya, okey. Macam kita dulu asal kampung ni, kejiranan sama je. Kampung. Sebab kita rasa dalam macam kampung ni lah. Saya kata ibarat kampung kondang lah. Sebelum tu keluarga. Bila keluarga, bila kita ada satu majlis, ada satu kematian ke, ada satu benda, kita ikatan keluarga ni lebih dekat lagi. Kita akan macam kita ada waktu majlis apa. Okey, perkahwinan, sifat tolong menolong ni, kata gotong royong mesti ada lagi lah. Sampai sekarang ni. Cuma kita kata untuk kita yang berusaha lah. Kalau orang kata pekat baru tidak boleh cerita lah tak macam mana. Pekat baru kita tak ada pekat macam saya ni berumur 50 tahun lebih tu. Jika gotong royong tu ada lagi lah. Kita kena jaga ada masalah kita minta. Ya benda tu sebenarnya kita atas ni je. Dia tak kira kita kata sanak saudara kita ke adik-beradik kita tak perlu lah tu. Tapi cuma kita kata orang kata dia ada. Dipanggil kata kita okey kampung dia buat tolong bukan keluarga kita pun tapi dia minta tolong kita pergi je. Jadi kalau kita minta tolong pula dia akan mari lah. Sama je lah. Dah atas orang kata pergi lah. Ada dah. Gitu. Di aktiviti gotong royong ni dulu banding ni mana di Meriah dulu lah. Sebab dulu kita tak ada benda, tak ada. Bila sebut gotong royong masa tu kita jemput dengan sanak saudara, dengan sahabat dah. Sekarang ni hidup kita tak sama. Hidup kita macam awak orang muda lah, hidup dengan telefon. Duduk kedah tapi tak cakap. Gitu. Tapi memang dia ada perbezaan. Zaman sekarang dan zaman dulu. Zaman dulu tak ada benda, tak ada hiburan apa-apa. Bila sebut gotong royong suka sangat kita.
Tak, okey, sebut hari raya suka sangat mari okey, pakak Melaka maling waktu pak Melaka turun pada turun semua sekali. Sekarang ni tak payah buat pun, order je. Dah. Tu je beza dia. Tapi kita dah kata kau zaman dia. Warisan budaya. Termasuk warisan budaya dan harapan. Ada ke adat atau bahasa dialek, permainan rakyat atau tradisi khas anak kampung ni yang masih diamalkan hingga sekarang? Untuk kawasan tak ada rasanya. Adat macam permainan ke dulu dia ni jadi pupus. Orang dulu main permainan apa? Dia biasa dulu, orang dulu main gasing. Tapi kawasan gasing ni bila tak, dia satu permainan ni dia warisi, bila dia tidak warisi memang dia akan mati situ je lah. Mana untuk kampung ni rasa bagi saya tak ada apa. Cuma yang ada sekarang ni yang masih kekal mewah. Mewah. Kalau kampung saya lah mewah lah, sebab kita ada padang. Tapi boleh bawa benda tak ada masalah, kolang je orang main pun kolang. Lepas tu bagi kita mewah kita katakan. Tapi dulu mewah ni jarang tau. Tak ada juga. Mewah ada. Mewah cuma dulu tak ada pertandingan. Hanya main, hanya suka-suka je. Sekarang kita mewah, kita ada pertandingan. Itu yang beza dia. Beza dia itu je pertandingan. Dengan main biasa, main suka-suka orang kata, hobi kan. Dia mewah ni orang kata bila lepas piapah musim, orang kata kalau budak-budak darat kata lepas musim menua. Dah. Musim menua macam bulan patang tak ada musim menua. Tapi bila kata piampoh, lepas piampoh ni masa kau ni kuat. Bukan masa musim boh tu. Musim terkujuh bukan. Musim terkujuh dia mewah sebab dia hujan. Dia ada satu masa dia dalam bulan 2 dia panggil musim lepas terkujuh angin 40 hari. Angin 40 hari ni angin kita sambut hari Cina. Masa tu kita mewah. Sebab dia angin kuat. Gitu je lah. Tapi tak ada untuk permainan tradisi memang buat tu dah. Orang nampaknya orang angkat tu. Kalau ikutkan dulu ada tak macam bola sepak raga, wang pepek? Ada, tapi dia ada waktu ada lah mainan tradisi, tapi kita tidak warisi lah. Maknanya macam kita budak-budak baru ni, kita macam kita main wawah pepek tu kita kata tak. Macam sepak raga tu macam takraw sekarang ni lah. Tak, cuma yang beza ni takraw main dah sepak bola. Tu je. Dia bagi tu tradisi, tapi benda tu kita jangan main. Malaikat kita kita buat sukan rakyat ada lah. Gitu je beza dia. Tapi permainan tu tak ada dari dulu lagi. Wawah pepek ke kalau panjang ke tetap permainan tradisi, tapi kita nak main budak-budak sekarang ni bukan dia satu permainan utama. Permainan utama benda baik main PUBG. Supaya jawab semua kau. Betul tak? Sebab dia hidup dengan telefon dengan sambang dia. Takkan dia nak main 7 selipar ke apa. Gitu je. Dia permainan tradisi ni, sukan tradisi ada. Tapi kita orang kata tidak komersialkan kan tak? Okey, kita nak buat gini. Tak boleh sebab kita selagi sambut tak lagi budak-budak aja. Kau tu nak main wawah pepek. Tahu? Dia sekarang ni dia ada pelapis. Ada pelapis nak main macam mana? 7 selipar tak kau umur pocik umur 50 main 7 selipar. Kita orang muda. Dia akan main masa dia ada apa kata sukan rakyat, macam saya buat sukan rakyat pun adalah 7 selipar ke apa. Macam itu mudah je, tapi dia bukan kata satu permainan yang perlu yang orang kata kita nak main ada lah. Sebab dia ada banyak sangat permainan. Sebab budak-budak sekarang hidup dengan telefon. Tu je masalah dia. Benda dia nak tanya. Tambah. Benda awak nak tanya, awak tanya je. Sebab patut awak compare pula dengan Pak Ya macam mana. Harapan. Ya. Okey. Harapan Pok lah berkenaan sejarah dan warisan kampung ni terus dikekalkan dan dikenang generasi muda. Dia macam ni, dia macam sejarah kampung ni tau.
rasa kampung dia perlu ada macam satu benda yang bertulis. Benda yang bertulis, maknanya benda ni kita akan baca. Bila bercerita, benda ni akan luput dengan kita. Pok Ya tahu. Ada mati Pok Ya, siapa tahu? Dia tak ada, bila kita tak ada yang betul-betul kita okey bertulis dalam kita buka Google, tak apa kau nak keluar sejarah dia. Betul tak? Kita ada benda gitu. Kalau tak ada, hanya kata cerita lisan. Awak betul tak kata? Yakin tak? Kita tak ada keyakinan. Orang boleh buat cerita. Jadi biar kita kata biar ada kata bukti dia macam kampung kolang asal dari mana, macam kampung Gawal ni. Dari mulut saya boleh cerita. Tapi lepas ada kalau saya meninggal ni, kita tak habis cerita. Dan tokoh tambah tu banyak. Kita tahu nak cari cerita asal tu payah dah. Dia kena bukukan kisah kampung dalam Ngabah Seribu ni. Bukan bukukan, kita buatlah satu orang kata sejarah kampung kolang apa. Benda ni kita letak dalam mana-mana dalam Google ke dalam mana-mana. Kerana bila kita mati pun 10 tahun akan datang, kita ni tidak akan berubah. Tak? Gitu je. Cuma macam-macam tempat saya satu je saya pegang sampai sekarang ni. Dari arwah yang dulu dalam 40 tahun dah, 50 tahun dah, tradisi tahlil arwah dikubur pada raya 6. Waktu saya pegang sampai sekarang. Dan tradisi tu masih berjalan lagi. Pada hari raya 6? Ya. Saya buat pada raya 6. Saya buat tahlil di kubur situ je. Kubur aja, saya buat di kubur. Kolang pun banyakkan jenazah apa kolang pun dalam sini. Pada raya 6 saya buat tahlil perdana lah. Oh, panggil setiap kampung. Panggil terjemput lah. Setiap keluarga. Setiap keluarga yang ada arwah mak ayah meninggal tu datang. Ada kata nak dia ada pergi datang dia. Tu je saya yang tradisi yang saya kekalkan sampai sekarang ni. Tahlil perdana. Tu je. Nilai macam nilai tu payahlah, tapi untuk raya ni insya-Allah. Selagi saya ada, dari arwah ayah dulu ada, ayah buat meninggal, saya sambung balik. Lepas tu insya-Allah kalau saya tak ada pun mungkin ada orang sebab benda ni tradisi dah. Jadi tradisi. Sekejap Minum air? Tanya dulu, bincang dulu tanya dia. Hello, Assalamualaikum. Nasihat. Ya. Mana ni? Lepas tu? Baik dah. Biar apa tak putih, biar pada rumah lah. Okey. Tanya dulu, nak tanya pada tengok. Nak tunggu payah dah, daya tu dah. Itu adalah Satu soalan. Sekejap ya. Hamba ada orang baik, orang kat dalam budak. Hello, Assalamualaikum ni. Ya, mana? Lepas tu? Kamu seru. Tak apa. Dia siap. Tak apa lah gini. Kalau dia ada orang rumah kejap apa gini. Pada telefon ke dia, dah apa suruh tunggu kejap. Lepas tu pada tunjuk kamu koding. Lepas tu dia kata kalau nak buat budak, kita kena kau mulai sehari lagi. Tak apa lah. Ada gini, tak apa kalau dia nak buat lalu hari ni lah. Lawak lalu apa dia hari pada tempoh kerja lagi. Kejap dah budak. Budak. Tak apa baik eh. Baik ni. Okey, Assalamualaikum. Mana lagi? Saya tak ada lah. Nasihat kepada anak muda lah untuk zaman sekarang ni kan. Nasihat zaman sekarang ni budak-budak baru dia nasihat. Dari nasihat dia sekarang ni nasihat boleh. Okey, kita tak salah kita sebagai orang tua ni nasihat je. Dengar tu urusan dia kan. Cuma kita kata
Nasihat kat segi mana? Dari segi kita nak kekal tradisi ke nasihat atas kategori mana? Tradisi. Kalau ni tradisi lah. Tradisi. Okey. Untuk tradisi, kita boleh nasihat je. Satu lagi, nasihat boleh kita sebagai orang tua ni buat contoh lah. Okey, kita kata suka permainan. Okey, kita kata nak kekal tradisi sepak raga ke, awak kata galah panjang ke apa, kita kena main lah. Kalau bila orang tua awak kata lupa, budak-budak orang lupa. Betul tak? Macam saya kata macam tali di kubur, saya buat lagi. Maknanya akan contoh pada orang muda lah. Tak? Jadi kalau kita nasihat orang muda ni sebenarnya dia tak ada masalah. Dia mengikut je. Betul tak? Dia mengikut je. Kalau kata orang tua orang comel, orang muda akan ikut je. Cuma tak sikap orang muda pula. Orang muda ni satu je masalah orang muda ni. Dia berkawan hanya seusia dia. Macam zaman kita kawan Melaka. Umur 20 kita kawan umur 40. Kita dah masuk. Tapi orang muda ni sebab apa dia dah masuk dengan tua? Sebab hidup dia dengan tepung. Faham tak? Hidup dia sekarang. Kita dah sadar orang muda tapi hidup dia sekarang ni. Hidup dia dengan tu. Tapi tu kita tengok orang muda, bila orang tua dia nak masuk, ada boleh masuk. Dia dah nak masuk. Sebab apa orang tua cakap ni, dia dah hidup fikiran dia. Kalau tengok tepung, makan tepung duduk depan. Sebab saya ada nak go, saya kata kita pun nasihat tapi atas penerimaan orang muda lah. Orang muda boleh terima tu. Tapi bukan kita kata tak boleh belaka, ada orang boleh. Tapi kita kena usaha dari orang tua dulu lah. Kita tunjuk, bagi jalan. Lepas tu atas orang muda tak fikir macam mana. Sebab umur macam awak semua ni umur 20 tu kan. Untuk kita nasihat boleh. Untuk dia suruh dia terima, kita nak janji benda dia. Lepas tu kena ada macam ni awak ni juga. Dia orang kena pandang. Kata tak, bakal cek sendiri. Luas ke pemikiran. Kalau kena orang kapuk seusia awak yang hanya hidup berfikir celak mata, makan tak, tidur, makan tidur. Apa kita nak kata? Kita kena fikir kita sama orang muda ni. Kita boleh kata je dia ni gini, tapi dia akan punya dia pula lah. Kalau dia tu alhamdulillah. Kalau kita mai saya pakai kena kok main dia bawa zaman awak nak main jom lagi gini. Nak kata kan? Kali itu je kita ajak, tak ajak dah. Dah. Sampai tu budak-budak learning. Dia kajang lebih suka anjur sukang e-sport ni. Dah. Sukang yang mau dekat tak perlu dah. Betul tak? Dah sama sekarang. Gitu. Sebab orang muda dia lebih cenderung dia ke situ. Tak kau nak main 7 selipar. Nak main tu ke dah? Main tu tahu tak? Main tu. Sama kita hidup dengan tu je. Kamar-kamar lu ke kampung mari main tu. Gitu je lah. Nasihat boleh, tapi penerimaan orang muda macam mana? Boleh tak terima? Kalau boleh terima, alhamdulillah. Kalau boleh terima, kita dah salah ke dia. Zaman dia gitu. Tak? Gitu. Saya dah kata benda, tapi kita dah kata orang muda ni. Orang muda ni buat bandar. Kata sekali, kita sebagai orang tua kata sekali. Dan buat anak kata sekali.